orang yang ada sakit sciatica boleh cuba senaman ni. Saya sciatica daripada 2017, slip disc L4 L5 dan juga S1. Jadi saya sembuh sciatica ni dalam masa seminggu. Untuk hari pertama yang kedua tu saya buat macam ni, senaman dia. Untuk permulaan tu kita tak boleh buat macam ni pasal dia sakit buat macam ni. Macam ni. Macam ni, kita gerak ke depan dan ke depan. Belakang, depan, dan ke belakang. Okay. Bila kita dah mati, dah lepas sehari dua saya buat ni, memanglah sakit tu tak hilang. Tapi saya paksa untuk buat level macam ni. Level macam ni kita buat atas risiko sendirilah. Pasalnya kita dah fisio, kita dah stretching macam-macam, tapi tak hilang sakit. Kita buat paksa jugalah buat macam ni. Digempus dia punya nama. Okay. Kita tekan dua tangan ni, kaki, perut. Macam tu. Sama tak sini? Dalam masa 2-3 hari dah nampak perubahan. Lepas tu